Alright gang, so hari ni aku nak review RMZ City scale 136 ni lah. Aku buat masa ni ada 143 daripada Hot Wheels, dua jenis ni, RMZ dengan Hot Wheels speeder pullback ni lah. Okay, so yang Hot Wheels ni kecil sikit, 143, yang ni pula 136. So hari tu aku lalu dekat DIY, aku nampak macam kemas lah GT3 RS ni, dengan pintu boleh buka kan, nampak macam solid lah. So aku belilah satu dekat DIY. Okay, so aku nak buka, sayang, so aku review macam ni je lah. So ni pun ada license daripada Porsche RMZ City. Okay, so warna dia pun memang nice lah, kelabu-kelabu macam ni. Detail. So open door juga kalau nampak macam shape ni. Cuma dia pull back je. Kalau dari segi bunyi aku rasa tak ada lah. Quality model, opening door, pull back and go, die-cast and plastic part. So aku rasa body memang die-cast. Chassis bawah ni memang plastik lah, walaupun dia 136, dia ringan compare dengan Hot Wheels. Aku rasa Hot Wheels ni macam metal kan, cuma tak sure sebab ni pun still tak buka. Okay, so far untuk RMZ City ni aku ada satu ni je lah, GT3 RS. Aku nampak ada juga beberapa yang cantik, so akan aku usahakan lah nak try collect yang besar sikit daripada Hot Wheels 164 tu kan. Nak cuba beralih ke arah lebih detail lagi. Okay,